satu orang pegawai tinggi untuk pergi masuk ke penempatan musuh. Beliau juga adalah saksi pertama semasa perbicaraan Ops Daulat lantaran peranannya sebagai Sarjan Major Rashid, iaitu identiti penyamaran yang diguna pakai ketika tinjauan di Ground Zero. Dan di sana saya dapat melihat sendiri senjata apa yang dipakai oleh pihak penganas ni, pakaian macam mana, pakaian loring yang dia pakai, emblem-emblem yang ada pada baju tersebut, moral dia orang, dan saya boleh melihat sendiri keadaan muka bumi di situ, melihat di dalam itu sendiri. Saya nampak ramai sangat, berapa orang sebenarnya? Kan, saya nampak lebih 50, tapi sebagai pegawai tinggi kepada Special Forces, saya tak boleh cakap lebih kurang 50. Kena tepat dalam pengiraan. Jadi saya mengira pada awalnya saya gunakan ruah-ruah jari saya untuk mengira sampai cukup, macam kita wirid tu, bila cukup 33 saya stop. Kemudian saya keluarkan rokok yang memang saya bawa. Poket kanan ada 4 bungkus, poket kiri ada 4 bungkus. Yang mana yang saya tak kira dalam 33 tadi tu, mengikut ruas jari tu, saya bagikan rokok daripada poket kanan. Dan mana yang saya dah kira dan saya nak isap rokok sendiri, saya ambil daripada poket kiri. Pada 15 bulan 79, dan masuk pada hari kedua pada 16 bulan Februari, masuk lagi sekali, saya dapati banyak muka yang berlainan, dan saya kira 63 kalau tak silap. Pendekatan bersama Sarjan Major Rashid semasa penyamaran berjaya mengumpulkan data penting sekaligus membantu mengatur strategi masuk dan gempur apabila proses perbincangan damai gagal. 5 anggota polis disahkan terkorban selepas diserang hendap sekumpulan lelaki bersenjata di Semporna malam semalam. Dalam kejadian di Kampung Srijaya Singunul itu, 2 penyerang turut ditembak mati. Kami dipercayai 5 orang. Terdiri daripada pegawai dan anggota polis telah terkorban. Sempurna. Lokasi tarikan pelancongan ini antara 10 daerah Zon Selamat Sabah Timur, S-Zone, yang diterajui Eastern Sabah Security Command, ESCOM. Koordinasi keselamatan ini melibatkan PDRM, ATM dan APMM. Penubuhan ESCOM ni saya nampak satu tindakan yang amat serius dalam memastikan keselamatan Sabah, Timur Sabah khususnya terus terpelihara. Dan semasa menjadi komander ESCOM, dia memang satu cabaran bagi saya. Macam mana nak menggabungkan semua unit-unit ini untuk bekerja di bawah satu bumbung? Cabaran paling besar. Namun berprinsipkan kepada kerja adik-beradik. ESCOM sebagai satu organisasi keselamatan satu berjaya mengekang banyak aktiviti-aktiviti keselamatan. Dan ini secara tidak langsung, kalau kita bercakap dalam konteks pelancong sebagai contoh, pelancong antarabangsa dan sebagainya, ia memberikan keyakinan kepada pelancong-pelancong daripada luar negara bahawa sebenarnya pantai Timur Sabah selamat dengan kewujudan ESCOM tersebut, ya. Muka bumi Lahad Datu adalah sama luasnya seperti negeri Melaka. Permukaannya dimonopoli oleh sektor perladangan sawit. Mengikut data Mei tahun lalu, industri minyak sawit berjaya menarik 3.5 juta bilion ringgit pelaburan dari syarikat dalam dan luar negara. Kalau kita tengok kawasan S-Zone ini, terutamanya di Lahad Datu, kita ada satu kawasan yang dikenali sebagai POIC, Palm Oil Industry Cluster, yang diisytiharkan oleh Kerajaan Negeri Sabah sebagai Free Trade Zone, dan kawasan ini yaitu 7.300 ekar mampu untuk digunakan pelabur-pelabur asing datang melabur ke kawasan ini dan membawa model dan juga teknologi, dan sudah tentu ini akan meningkatkan pertumbuhan ekonomi kawasan itu dan seterusnya pada negeri Sabah dan amnya kepada Malaysia. Dan saya pernah menjawab jawatan sebagai Komander ESCOM selama 2 tahun lebih. Jika bahan ini bermanfaat kepada anda, subscribe, likes dan share.